Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam biasalah aku nak main ML. Tak macam biasa kat ni. Sorry dah lama tak record. Tapi hari ni aku nak cuba skin aku baru beli. Skin Zaz Zodiac. Hari ni aku ajak kawan. Tak macam biasa juga. Hari ni aku ajak sang makhluk biru. Kau kenal kan? Tu. Aku kau tak pakai skin je. Kawan favourite korang. Aku kau tak pakai skin. Orang favourite korang kan ni kan? Makhluk biru kan? Tak pakai skin. Favourite kau kan? Dah sabar. Ni kau tak ada benda ni. Tak peduli. Okay, santai je. Kita main je. Ya lah. Aku kisah mana. Kau nampak ke tak skin aku? Orang ni punya tahi ni berapa dia dah. Oi, dekat tahi. Okay, aman. Santai dulu guys. Aduh ni sekali haircut lompat mati tak? Ni haircut. Pemburu MM atau magi. Oi, apa ni? Baling cicak aku. Kau cicak juga asalnya. Siap. Loh. Aduh ikan goreng. Nampak lah. Bantai. Ini si apa? Manusia. Makhluk biru. Aku tersebut nama kau rasanya. Okey dah. Terus terang nama kau. Okey, terangkan nama kau. Orang. Tak apa, bagi tahu je lah. Dah penat aku. Asalkan nama aku yang tutup, nama kau tak apa. Nama kalau abang aku terjumpa macam ni, macam mana? Lah kenapa je dia marah ke bang? Kan nanti cakap, buat apa macam gila. Santai je lah. Abang aku tak boleh. Sekarang ni, bantulah juga tolong. Aku hidup. Tengok tu ada makhluk. Mampus kau. Epic outplay. Epic apa? Penat cakap awal-awal dah kalah. Aku ni tak ada main Zaz pun. Jadi testing skin kan. Lah. Ya macam biasa lah. Aku klasik. Tengok. Aduh, apa ni lawak Amon tak lepas. Tak nak bagi tutor ni. Bangkai. Tak. Tak reti lah kau. Korang semua lemah. Aku solo je Amon. Baik. Tengok aku solo Amon. Diorang ni poket. Hai, yang sampai aku buat item magic kan. Kalian poket, aku poket. Aduh, lo saksi. Kalian hitam, aku tak hitam. Tak. Aku hitam, kau hitam. Memutih lah. Memutih lah. Sekejap, tunggu sekejap. Taknya aku kill orang ni dalam satu combo. Bejir. Apa salah bejir? Kau tengoklah ni apa jadi. Itu dia orang tak. Kau like. Lah, dia buat apa? Tak apa. Akan sedut kan kau. Alamak. Baru aku nak curi tu. Niat dah ada lah. Aduh, aku takut dengan tu je. Tu ambil mini aku. Balik tu. Okay, dapat duit. Okay, mantap. Okay, aku dah terangkan nama dia. Jadi kalau aku salah sebut, aku tak payah edit. Alhamdulillah. Memang kau ada sebut tadi. Awal-awal ada sebut. Jangan kau je. Cakap senang. Ataupun hilangkan. Hilangkanlah. Macam tersebut dia hilangkan apa. Nak hilangkan yang sebut tu memang senang je. Ada kau ni. Tengok ni, aku epic outplay. Nama tak nampak bukti ke mana dia? Sikit betul Zaz. Kau Zaz juga tadi. Ya Kau serabut dengan diri ke? Beza aku Zaz Zodiac. Dia Zaz Kodiak. Decision. Dia lah kena dah sampai dalam turret cok. Tak apa, aku main Zaz Brawl. Tak mati je lah. Kau tengok ni cara main Zaz Brawl. Salon tu tak ada sistem baru. Woi. Kenapa sisi aku ya? Bye. Tengok je lah. Sedut je Zaz. Sedut? Zaz menyedut Zaz. Kill lah. Tengok. Tak tengok, tak nampak. Aku paling banyak kill. Walaupun aku beban, tapi aku bangga. Aku paling banyak assist. Gapet kau. Peduli.
anjir. Kalau lawan hero jalan kaki sedap Zam ni. Aku cari Granger tak. Amon. Amah. Amon. Oh, Amon. Takkan aku nak bunuh orang yang bernama Amar. Siapa tahu hero baru ML namanya Amarudin. Sedut je Zaz. Woi, Tinggal jalan tengah tu. woi. Bodoh. Aku KS. Dia ni lagi. Tu ada Amon. Bapak kau dah tebal itu. Apa yang tebalnya tipis tu? Tipis bapakmu tipis. Amon tipis. Amon memang tipis. Tapi Amar tak tipis. Bodoh betul. Sambung lagi tak sama. Amon siapa pula? Tak kenal. Lu so asyik bang. Kat atas. Gak peduli. Jadi kita tolong yang masih hidup ni, dah mati. Soalnya aku kill di sana. Engkau lompat, aku kill. Macam mana nak lompat? Lompat lah, ilah Allah. Kau dash ke depan tu. Skill satu lama-lama, tak apa boleh. Confident je lah, nama pun tank kan. Takut bisa. Aduh, apa tank tak confident ni? Kena bakar, tolong. Aku ada benda ni. Dek. Bangkai. Bang, ini aku boleh mati ni. Tak apa, berlalu lah. Let me out. Itu tu Zaz. Dia lari. Flashback aku tu. Tak kena. Alamak. Lepas. Apa kau nak cakap? Aku tak sistem. Aku like sistem. Rar. Kau kenapa? Nak mati sangat ke? Korang makan. Mak aku dah bagi kau makan. Kau tak buat lagi. Aku makan banyak lah. Padahal tadi dia makan 2 pinggan tau. Wah, fitnah titit anjir. Tai. Kat sini tak ada orang. Apa kau masuk? Alah, serabut betul lah Zaz ni. Serabut betul lah aku dengan hero-hero musuh ni. Sedut dia. Loh, dia tukar perhatian. Tak kena lagi. Gear lah. Ini pasrah saja namanya. Untuk kaki. Ni kita orang nak main sampai ke 4 sebab kita orang ada nak main badminton hari ni. Masalahnya kawan-kawan aku tu lambat je. Rekod ni sampai ke 4. Oh. Dok. Kurang faham. Sorry lah. Biasalah. Sikit lah. Aku tu yang dapat tu Amon tu. Tak peduli Jir. Siapa juga yang peduli. Weh, sololot lah bang. Kepala dia. Kufra sololot panjai. Abdul, bukan Kufra ni. Kufra boleh sololot. Kau tak reti, kau bukan Kufra. Kau Gufron. Dapat je. Dapat. Aku curi Pokemon. Ajar sendiri. Kerja dia. Sedut dia. Sedut dia. Sikit lagi. Maju lu, gua sedut lu. Tak kena. Baling am dia biar lambat sikit. Ni kenapa tu sangat kat Gofron? Sedut Gufron. Kira aku tu. Mati aku. Raman. Mulai. Record aja aku ada ide. Kita terikat lagi ke tak ni? Okay. Water. Water. Sengaja tak nak join war. Tengok. Tanpa aku, diorang boleh ratakan semua. Aku curi Encho. Masuk lah. Kilik. What the fuck? Yang aku curi Alah. Retri si anjir. Rendang air jatuh. Dah. Adu sedut. Woi. Tengok ni kawan aku ni. Tante anaknya. Tante. Alamak. Weh. Wush. Aku selamat.
Okey, okey, sambung. Angin. Gufron. Tak. Gufron datang. Tengok apa dia. Maju lu. Weh. Waduh. Dah lah. Kau mati berdua tadi. Oi. Weh, cuba tengok kiri aku. Aku rasa aku tahu nombor apa ni. Bodoh. Allah. Anggap nombor 4 saja. Dia dah gila sikit tau. Cakap ke sini buat apa? Dengar juga ni. Kenapa ni? Korang dengar. Kalau tak dengar dia fake. Lah. Naik awan pula. Ya. Naik. Musuh solo lot. Siapa yang Solo. solo. Tak ada pula. Fake info. Serabut betul lah dia ni. Kejar dia. Okay. Wait. Mati lah. Map. Tolak dia. Kau ni. Serabut lah Amon ni. Mati belum. Dia mampu Amon. Sian anak kau. Tinggal sendiri. Mati sebab umur. Tidak sanggup menjaga anak terlalu banyak. Kenapa kat game boleh keluarkan 2 je atau 1? Kat cerita keluarkan 100 lebih. Apa benda? Cerita tak. Dia punya cerita plot. Anak dia dia belajar. Dia belajar dari Batman. Apa kaitan Batman? Batman tak salah apa-apa. Kau sangkut sini. Siap betul lah anak Zaz ni. Anak kau. Aku pun Zaz juga. Aku ngejek. Tak tahu aku buat apa tadi. Kau tak nampak kan? Nampak. Kalau gue kat malu. Sedut je lah apa yang ada. Weh, siapa tu? Sedut apa yang ada ni. Oi. Siap betul lah Chow ni. Chow damage ke tadi? Bapak rare Chow damage. Weh, apa ni? Biasa aku jumpa Chow tank semua. Aku buat hebat tadi. Ulti flicker belakang. Okay, kau ulti lepas tu flicker ke orangnya. Macam mana? Pakai. Kargo lah tu. Tengok ni Hellcat aku solo kill nak tengok. Mana? Sabar, tengok mati. Mana kamu membro? Sabar lagi mati lah Jambut. What the hell? Weh, makhluk biru toksik. Dah kau mati, tengok je. Kena sedut. Alamak. Kena sedut dengan style. Clear. Weh, tengok aku dah agak dah datang ke situ. Lari. Ada cicak lari. What the fuck? Ya, Hiara. Mana kata OP? Dah. Yang main tak kecil ni. Homo. Ayo, pukul aku. Dekat Hiara MBJ. Padahal main pun tak reti. Jadi tidak sah untuk dikatakan MBJ. Katanya abang. Anak Zaz ni tak nyorok. Anak kau juga. Ni betul lah cakap ni. Tengok makhluk biru dah gila tau sekarang. Sian dia pada muda lagi. Kurang makan dia cakap lah. Dia dah sorok. Apa yang tak sorok kan? Okay, aman. Aman? Tak saja. Okay, itu. Apa? Woi, monyet. Dia monyet ke? Ya. Sepakat tak dengan aku? Lebih ke cicak lah kau tengok. Mantap lah tim kita tengah kesusahan. Kita buat apa? Ni abang. Agak jadi. Aku ada ide. Baik silent dulu. Sebelum kena maki. Kena makin. Jangan menyerah. Siapa yang nak menyerah bang? Itu musuh tim kita. Terlalu stupid bahasanya kita. Kenapa Kufra boleh tangan dia panjang? Go front. Kufra.
Nak dendam apa kau ni dengan girlfriend? Aku Aduh. tak confirm aku dengan lain. Aduh, anak Azaz tak kuat lah. Anak kau juga. Dia cakap pasal anak Azaz yang kat sini, yang pakai skin zodiac tu. Tengok. Satu tim 10 orang. What the fuck. Belah dulu aku. Biar lag aku. Ini ingat kebiasaan lah. Hilang lagi biji tu. Hilang biji tu, jangan dapat. nangis. Orang dekat atas, kita pergi bawah. Tengah. Ni? Tengah tu tak jaga. Pergi bawah ni. Dia tengok ada anak yang jaga. Dah hilang lah. Kau pindahkan dia. Ya. Yelah kau ingat boleh keluarkan dua. Mana boleh? Bukannya dulu boleh. Dulu boleh keluarkan Rasik jir. Siapa suka? Daus Daus tu nama seseorang. Ha. Siapa tu ya? Daus tu nama pintu syurga. Takkan kau tak tahu. Aduh. Taklim tu. Ada. Pintu syurga. Tengok. Kata ada taklim kat sini. Ada makhluk biru. Taklim tu sekarang. Tak ingat lah. Kerja je tengok. Otak aku kena banyak Tak makan ni. aku tak payah. Weh, tak jam. Oh, langsung tak gerak. Oh, gila hebatnya. Kurang makan aku ni. Kena makan banyak. Kencur. Ayo. Jadi kau ikut tiba kat atas dia ada armor besar. Weh, apa ni? Dah lari ya. Aduh lah, main anak Zaz pula dah. Belakang-belakang lah. By one je tu. Yang tu ingat pula yang mati seekor. Alamak. apa yang ulti Zat. Dua-dua serang bersama. Yang tu yang ni Zat musuh, Zat kau serang bersama-sama waktu ulti tu. Oh, Hendo. Sepong. Sepon. Alamak. Lari. Tak nak. Lari dulu. Lari pakai ulti jir. Rata. Ambil kau. Anak tu jaga. Alamak. Baik kau rata gila. Dongok je. Tunggu aku hidup. Kau hidup mungkin tim kita dah kalah. Cu damage tahi. 3, 2, 1.